Okey, dua perkataan yang kita boleh guna memberikan maksud sekarang. Sekarang, biasanya kita guna al-an. Kalau orang utara, mereka cakap la ni. Mungkin dia ambil daripada sini kot, kan? Al-an bermaksud sekarang. Juga kita boleh gunakan halan. Halan. Saya bagi contoh ayat yang mudah. Contoh kita kata, saya datang sekarang. Contoh bila orang call kita kan, tunggu aku datang sekarang ni. Okay, dalam bahasa Arab kita sebut ana ati al-an. Ana, saya, ati, datang, sekarang al-an. Atau kita boleh sebut ana ati halan. Juga bermaksud saya datang sekarang. Jika video ini mudah faham, mohon type mudah faham, mohon share, mohon like untuk support